Gang, kes kelima bertajuk Syekh Mr. I membawa amalan nepotisme. Isu ini bermula apabila Syekh Mr. I selaku AJK Mesyuarat Jawatan Kuasa Teknikal Perjawatan Guru Jabatan Agama Islam Kedah JAIK didakwa telah meluluskan dan melantik anak dia sebagai guru kafah JAIK pada tahun 2024. Tak terhenti di situ, dia juga dikatakan telah meluluskan pelantikan menantu dia, ialah bini kepada anak dia lah kan, sebagai guru tadika Islam Jabatan Agama Islam tahun 2021 lagi kan. Sedangkan dia sendiri mempengerusikan jawatan kuasa yang membuat keputusan tersebut. Mengikut prosedur rasmi pelantikan guru di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kedah, setiap calon perlu melalui beberapa peringkat saringan. Proses ini bermula dengan temu duga, diikuti dengan pembentangan nama-nama calon yang lulus, temu duga ke dalam mesyuarat jawatan kuasa teknikal sebagai agenda rasmi. Jawatan kuasa inilah yang bertanggungjawab untuk meneliti, mempertimbangkan, meluluskan serta melantik guru-guru berdasarkan agenda yang telah ditetapkan. Namun dalam kes ni, Syekh Mr. I didakwa telah menyalahgunakan kuasa dengan mempengerusikan mesyuarat tersebut tanpa berkecuali. Seterusnya, meluluskan pelantikan anak dan menantu dia sendiri. Tindakan ini dilihat sebagai pecah amanah dan mempunyai unsur rasuah kerana keputusan dibuat dalam keadaan konflik yang jelas ada kepentingan. Jadi, akibat daripada pelantikan yang didakwa tidak mengikut tata cara ni, kerajaan pula terpaksa bayar gaji ke anak menantu dia hasil daripada lantikan yang dipertikaikan tersebut. Jawatan Kuasa Teknikal Perjawatan Guru Jabatan Agama Islam Kedah pada asalnya diwujudkan oleh Datuk Muhammad Yusri bin Mat Daud, Pengarah Agama Islam Kedah, Pengarah Jabatan Agama Islam Kedah, dengan tujuan memastikan ketelusan, keadilan dalam urusan pelantikan guru-guru ni. Namun jawatan kuasa yang diwujudkan atas prinsip integriti telah didakwa disalahgunakan kuasa dia oleh Syekh Mr. I. Sehubungan itu, kita minta satu siasatan yang telus dan menyeluruh dijalankan bagi memastikan kebenaran didedahkan dan keadilan dapat ditegakkan. Siap guna kuasa dan kepentingan jawatan demi manfaat keluarga pula dah. Oh, pangkat tinggi rupa-rupanya Syekh Mr. I ni. Siapa dia? Tunggu